Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang jam 2.17. Kita akan berada di Shell Singa Merap. Kita akan bergerak ke Kuala Terengganu hari ini. Jarak perjalanan lebih kurang 441 km, 450 lebih kurang. Kita jangka sampai dalam pukul 12 tengah hari. Sekarang itulah, ni pun tak gerak lagi ni lah. Kata dulu suku Arab. Yang ada lah seorang Azhar. Adalah seorang. Ada dua orang kan? Zubir dengan Zubir kat sana. Oh, Haji. Oh, Haji Haji dengan orang kan? Tu minyak dah penuh. Dari rumah aku pun 5 km macam ni. Tak jauh. Jadi kita jumpa sebenarnya group dekat BHP Karak. Ada lagi 10 orang, 11 orang kot. Berkurang lagi kot. Apa-apa kita jumpa di sana Okay, ciao. Okey, sekarang jam 2.40. Hari kita bergerak ke BHP Karak. Harap tak hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada 4 biji seperti ni. Satunya ada 8 orang, 10 orang kot. Tengok. Tapi mendung ni. Bekal mileage 302 km. Minyak penuh 6 km. Lift kita baru 6 km. Oh, macam hujan lagi ya. Tapi gerimis. Okey, kita baru sampai je BHP Karak. Total perjalanan 47 km. Sekarang jam 3.11 pagi. Mana kawan-kawan yang lain? Odometer 3344 km. Tu mereka semua. Alhamdulillah kita berada di RV2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ni kamera tu. Tu tidur dah tidur. Tak. Oh, aku dah tidur petang. Itu memang. Aku lagi awal tu tak bawa elegan. Haji main kasar Haji, tak cakap ni. Amin tau. Sekarang jam 3.12. Kita lewat sedikit. Patutnya tayar aku di pukul 3 pagi. Ni RV kedua kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji motor. Ada seorang lagi tak ada lah. Betul 8 ni. Tunggu sikit lagi. Okey, sekarang jam 3.33 pagi. Kita akan mula bergerak. Range minyak dia 546 km. Mileage kita dah baru 47.4. Wah, dia letak macam tu je. Tak apa, sana nanti lah. So, kita akan bergerak ke stesen minyak Bentong. Sama ada Shell ataupun Petronas. Tengoklah mana-mana dulu. Ride kali ni mungkin kita akan berhenti banyak kali. Sebab tank minyak semua kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, apa sih? Glove. Tanah agak tenang pagi ni. Hai Dogo. Kita berada di Shell Bentong. Tu, adalah Shell Bentong. Dapat mileage baru 80.2 km. Setakat ni Alhamdulillah. Kalau jam 4 pagi. Cantik tu 3377 km. Dia mungkin next stop sama lo. Next stop 3 45. Mereka 45 ni. Termalam 40 minit lebih kurang. Tak jauh pun. Itu dia
Isian kau turun satu bar, bus bar 100 km. Tinggi dia habis dalam okey lah 3 km per 100 km. Dia dah jalan 32 km macam dari Sedang Kerja ke Temelloh akan jam 4.52 dan saya dapat 5.20 kot. Ni lah yang banyak kerja viral tu, orang terbang tu. Dia rider ni tapi buat ada tu dan sampai di arena Temelloh sekarang jam 5.07 kan. Ini baru turun satu pau. Oh, kita akan tak berhenti minum ni. Kita akan teruskan perjalanan sini. Kita akan terus ke Gambang untuk kita solat subuh di sana. Total perjalanan 152 km. Average kita ride 85 km per jam. Okey tu santai-santai. Sejuk. 535. Aduh ni tak dengar? Tak ada. Dia tak sambung ni Bluetooth tu dengan handphone dia. Nanti dia lepas main subuh kan settle lah. dia tengah mamai tu. Dia kena doa tu. Gambang 60 kilo. Kita berjalan kira 92 km. Baru terus bawa minyak. Alhamdulillah kita dah sampai arena Gambang untuk solat subuh sekarang 6.20. Cuaca pun cantik, tak hujan. Tapi sejuk, boleh tahan sejuk ni. Okey, lepas settle subuh tu kita breakfast tu, layan telur dengan roti bakar. Mudahnya semua beratur kat telur mama. Ada patin depan tu tapi macam patin semalam pun tengok. Wah, semalam maksudnya. Kita layan roti bakar dengan telur. Tak ramai ni. Kosong arena Gambang lah. Lengang sungguh. Orang ride geng campur kan, ada si Gucci, ada dia tak pakai. Pagi cerah, sinar mentari menyapa. Bersama kawan, motosikal kita pacu. Angin segar, desi daun bergoyang. Jalan terbentang, hati riang melayang. Bersama rekan, jelajah alam bebas. Motosikal pacu, deru enjin berbicara. Gunung tinggi, laut biru kau temui. Dalam kebebasan, negeri bersatu di sini. Laluan berliku, jauh bareng kita tempuh. Senyuman kawan, semangat terus membara. Sungai mengalir, burung berkicau riang. Alam semula jadi surga buat kita semua. Bersama rekan, jelajah alam bebas. Motosikal pacu, deru enjin berbicara. Gunung tinggi, laut biru tak temui. Dalam kebebasan, hati bersatu di sini. Tiada kata seindah pengalaman. Bersama kawan, menikmati ciptaan.
motosikal alam dan persahabatan, kenangan manis abadi selamanya. Bersamakan jelajah alam bebas, motosikal pacu, deruan jin berbicara, gunung tinggi, laut biru tak temui. Dalam kebebasan hati bersatu di sini. Hingga senja kita bulan bersiji, kenangan indah terukir di jiwa. Bersamakan alam kita nikmati, motosikal pacu, hidup ini berarti. Okay guys, kita baru sampai di Shell Pricing. Sekarang jam, alamak, jam berapa pula? Hujan guys. Hujan. Basah semua. Jangan lepas Kuantan ni hujan. Tak lebat lah, dia rengai-rengai je ni je. Cuma sampai sini dia makin lama makin lebat. So sekarang 8.42. Minyak dah turun 3 bar. So total perjalanan dah 281 km. Maknanya dah lebih separuh perjalanan lah. Tinggal lagi dalam 200 saja, dalam 200 km lagi tinggal. 200 ke 100 lebih. So average speed ke 86. So dapat 3.1 liter per 100 km. So rasanya macam cukup minyak ni. Tapi ngam tinggal 1 bar ke apa, ke empty dia dekat Kuala Terengganu nanti. Kalau hujan pergi toilet, dan isi minyak. Nanti kita sambung dekat gimana, Parker ke Ajil ni yang next punya stop nanti. Nampaknya semua dah tukar uniform. Dah macam polis trafik ada. Tapi polis trafik tapi tak cukup tinggi. Selesin. Kita tengok rotek. Rotek mampu. Lepas tu orang tolong hantar bini dia daripada Sini? bawah Temeluh ke mana dah. Kan? Wah, semua dah tukar uniform. Ni kental sikit ni. Nampak dengan seluar jean relax. Peter. Nanti dia paling depan tu. Rider. Confirm yang first terjun kolam ni aku rasa. Dengan baju-baju ni dia terjun kolam liang. Percaya dah. Ya, kasut ke kali hujan? Kasut paling penting. Lain tak penting kan? Lain tak penting. Baju hujan ni buat berat jap. Tapi tengok depan tu gelap tu. Aku menyap. Kita sekarang berada di Arena Ajil, Pak. Comel lah stesen minyak dia. Nampak? Ini je. Macam kios je. Kecil saja. Tak ada apa sini, kosong. Kita decide nak pergi makan terus lepas ni. Dah, settle. Aiman. Nanti dekat Parker nanti kita call balik Aiman. Dekat Petronas kita. Petronas Ajil. Petronas Ajil kena belok kiri. Kan? So minyak tengah separuh. Tadi minyak separuh dalam 308 km tadi. Lebih kurang. So kita nak pergi Parker 40 kilo. Minyak tengah setengah. Harap sampai. Okay, jalan. Macam ni je. 3-3 bah? Berapa lagi boleh pergi? 183. Pas.
Hand pass kan? sebelum tu. Dia kata lama ada. Bosan. Aku dah rasa dah lalok dah. Macam Okay, sekarang kita berada di Hancam Parker Refuel. Dah sampai Ajil lagi 76 km lebih kurang. Minyak tinggal 3 bar. Ikut kot. Kau 3 bar. 3 bar. Daripada Bangi dah 358 km. Aku tadi habis aku isi area tapak tadi sebelum masuk. Kita akan exit Ajil. So minyak tinggal lagi 3 bar. Total perjalanan kita dah 358 km. Average 85. So fuel range dia tulis tu ada 183 untuk 3 bar tu. So untuk kita akan exit Ajil. Ajil dalam 76 km dari sini. Dah harap betul lah range tu. Jangan jadi macam Nick Rahizal pisang lah nanti. Alah. Baik, gambar sana. Minyak lagi 2 bar.
Okey, kita singgah makan dulu. Ni kedai runcit Mr. Baung. Kita kena beraung tempoyak dulu. Kedai ni memang legend. Satu lagi kedai lain dekat depan tu, warisan Baung. Itu pun best juga. So ni kedai dia, warung Mr. Baung. Banyak macam aneka lauk semua di sini. Memang padu-padu memang staff lah. Alhamdulillah ada. Ni macam lauk ada. Ni bawang, ni pasir. Ini bawang lah, pasir. Baung. Padu bau. Pasir cuma lu ada. Orang ambil dulu. Macam lauk ada. Pilih. Ulam-ulaman pun ada macam-macam. Ikan pun ada, Pak. Tilapia. Ulam-ulaman. Ni sop. Ada tempoyak.
Akhirnya minyak telah pun berkelip pada jarak 469.8. So baru saja berkelip. So saya anggarkan dalam 30 km. So rasanya 500 tu memang betul dapat lah. Dengan baki lagi 30 km macam tu. Untuk reserve tu. Okey, boleh masuk 14 liter. So 473 minyak menyala ni.
Ni kak. Okey, kita berada di Port Nong. Port Nong tak? Ini Nizam. Dah pergi tempat lain lah. Daripada di Nizam sekarang ni. ICT. Panjang pula beratur kan. Dah lah hari gelap macam apa ni? Yang geprek. Kita suruh dia orang lah beratur sekarang. Betul lah pasal. Kau ambil sekali kan? Ni. Kau tunggu je. Itulah. Ambil hampir sendiri-sendiri punya. Ambil campur nanti tontong lah. Nanti tontong lah. Kira sekali. Kira kali. Bening ke? Dah 5 ekor. 5 lagi 5 ekor. Macam mana? Dia tunggu tu lama je. Menggoreng lagi. Panas tu dia. Yang mana ada urusan. Right, kita jalan. Okey. Mai masuk ya. Super tu dah. Nizam ombak bapak besar. Tapi dah. Angin hujan, senang hujan gelap lah. Ni bosok pantai. Woi, ini kalau ada orang berani mandi, kita tahu lah. Bapak besar ombak ni. Wah, semua diangkutnya. Beg tu. Kau ni mah? Kelapa putih sendiri. Mak kau RM6 lah. Alah. Ni okey tak ramai? Okey tak ramai? Dua ni 40 lah. Arah tu tengok. Ni. Berselera lah. Tak muat. Yang penat tu. Makan tu ICT. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di homestay. Sekarang jam 8.16.